Laras dan juga pegawai SMB. Sebenarnya saya rasa ada perbezaan di situ. Kita ada. Sebabnya kalau hari ini mereka menyatakan di negeri Kedah umpamanya ada penyelaras DUN dan sebagainya, you kena faham konsep penyelaras DUN tu dia berkhidmat. Bos dia adalah di kawasan dia berkhidmat itu. Sebagai contohnya di DUN mana katakan Sidam contohnya, di DUN Sidam. Kalau di DUN Sidam tu dia penyelaras DUN Sidam, maknanya bos dia adalah rakyat di DUN Sidam itu. Di negeri Perak pula berbeza. Pegawai khas Menteri Besar Perak, sudah semestinya kita dah nampak bos dia adalah Menteri Besar. Dan di manakah sebenarnya yang orang kata berkhidmat kepada rakyat tu? Kita dah ada DUN. Kita dah ada DUN. Peruntukan, bukan peruntukan lah, allowance lah. Allowance dan sebagainya. Ini kerajaan negeri terpaksa juga mengeluarkan wang rakyat. Wang rakyat untuk membayar allowance pegawai khas MB ini. Demi orang kata mencapai cita-cita seorang pemimpin itu. Dan bukan kecil jumlahnya, 27. Saya difahamkan dimaklumkan lebih kurang 10,000 ataupun kalau ikut grade 52 seorang dimaklumkan 10,000. Ini ada seorang pegawai 26 orang 2.6 juta lah. 260,000 darab dengan setahun. Kalau kita kira okey. Kita kira. Okey. Maknanya 10 katalah 10,000. Okey. Kali dengan 26. Okey. 260,000 satu bulan. Kita kali dengan setahun. 3.12 juta. Itu setahun. Dibelanjakan setahun. Kita ada 2 tahun. Hanya untuk bertugas di kawasan yang dah ada YB. Ini satu perkara yang saya kira menodai semangat demokrasi itu sendiri.